Jadi ada ke rawatan yang diorang boleh ambil untuk at least maybe removekan ke ataupun matikan sel dekat situ ke? Rawatan untuk endometriosis ni dia banyak bergantung kepada umur pesakit. Dia bergantung kepada adakah pesakit itu ada plan untuk hamil. Yang doktor pernah jumpa ada penyakit endo dan ada juga penyakit kita panggil cis ya. Endosis adalah umur 17 tahun. Itu paling muda lah. Paling muda doktor pernah jumpa ya. Jadi kalau misalnya ada cis ni memang kita kena buat operation. Rawatan yang pertama. Rawatan yang pertama. Tapi sekiranya dia memang period pain teruk tapi kita scan kita tak nampak apa-apa cis kat situ. Jadi kita masih boleh membuat diagnosis endometriosis dan kita bagi dia apa yang kita panggil empirical treatment. Empirical treatment ni maksudnya kita suspect penyakit tu dan kita boleh mulakan obat-obatan, ubat-ubat hormon lah untuk mengawal penyakit tu. Ya, sebab kalau budak-budak muda ya remaja ni kita tak nak lah pergi buat operation lah, kan kita cuba nak buat satu treatment yang tidak invasif lah. Jadi kita akan bagi obat-obatan lah. Itu rawatan yang pertama sekali.